Setakat 30 hari bulan Jun 2026, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit hutang dan komitmen Satu Malaysia Development Berhad 1MDB, termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos kewangan dan operasi serta komitmen lain. Di samping itu, kerajaan masih bertanggungjawab menanggung Sukuk Islamic Medium Term Notes IMTN yang dijamin oleh kerajaan berjumlah 8.9 bilion ringgit. Sukuk ini meliputi bayaran prinsipal 5 bilion ringgit dan faedah 3.9 bilion ringgit yang akan matang pada tahun 2039. Ini bermakna secara keseluruhan tanggungan 1MDB yang telah dan masih perlu ditanggung oleh kerajaan adalah sebanyak 51.4 bilion ringgit. Setakat ini, kerajaan telah berjaya mendapatkan semula dana berkaitan 1MDB berjumlah 31.3 bilion ringgit. Sekiranya tiada lagi pemulangan dana pada masa hadapan, kerajaan masih terpaksa menanggung baki sebanyak 20.1 bilion ringgit daripada keseluruhan obligasi tersebut. Pada masa ini, kerajaan terus mempergiat usaha mendapatkan semula aset-aset 1MDB. Antara tindakan yang diambil termasuk: pertama, pendakwaan jenayah dan siwa terhadap Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Bagi kes 1MDB, Mahkamah Tinggi pada 25 hari bulan Disember 2025 telah menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebanyak 11.38 bilion ringgit selepas didapati bersalah atas 25 pertuduhan wang haram dan menggunakan kedudukan untuk memperoleh suapan. Kedua, saman siwa terhadap Datin Seri Rosmah Mansor bagi mendapatkan kembali $380 juta ganti rugi berhubung dana dari 1MDB yang digunakan untuk membeli barangan mewah termasuk beg tangan dan barangan kemas. Ketiga, pendakwaan jenayah dan siwa terhadap Law Tek Jo atau Jolo yang menjadi dalang utama penyelewengan 1MDB dengan nilai tuntutan siwa bernilai $3.78 bilion ringgit. Keempat, saman sivil terhadap Tariq Obaid dan Patrick Mahoney yang terlibat kes penyelewengan 1MDB. Mahkamah Jenayah Persekutuan Switzerland turut menjatuhkan hukuman terhadap kedua-duanya serta mengarahkan bayaran ganti rugi $1.75 bilion ringgit kepada 1MDB. Kelima, tindakan saman sivil turut diambil terhadap pelbagai institusi kewangan antarabangsa yang terlibat dalam penyelewengan dana 1MDB.